Hello guys, next person. Oh, sendiri beli sendiri pelik ya. Aku restock aku punya ubat gigi. Oh my god, I love this ubat gigi. Semenjak aku kenal ubat gigi ni memang aku dah tak beli ubat gigi lain. Sekali aku restock, aku akan restock 2-3. Sebab sumpah best. Bagi aku best gila. Memang different dengan ubat-ubat gigi yang aku pernah try sebelum ni. So this is the ubat gigi daripada Biomac. Biomac ni dia ubat gigi yang natural, daripada bahan-bahan yang natural, and dia halal also ya. Memang lain lah daripada ubat gigi yang sebelum ni aku pakai. Kalau sebelum ni aku berus gigi guna ubat gigi lain, aku rasa macam gigi aku ni terhakis. Dia akan rasa macam terhakis, kesat-kesat. Aku tak tahu nak explain macam mana, tapi dia rasa macam tu. Untuk yang ni, walaupun hang tambah ubat gigi lagi dekat berus gigi, hang tak akan rasa macam tu. Hang akan rasa biasa, rasa best. Dia tak rasa pedas-pedas, rasa biasa je. Dia tak bau mulut busuk. Lepas tu gigi okey je. First aku try sebab dia viral kan. Dekat thread orang share. Dia boleh putihkan gigi, semua benda macam tu lah. And then bila aku dah try, aku memang jatuh hati. Aku jatuh hati sebab ubat gigi dia tu best. Bukan sebab dia nak putih benda ke. Tapi dia putih lah, dia membantu lah. Harga dia murah, bawah RM10 je kalau hampa beli 2 macam ni. Beli guys, best. Aku recommend. Best. Macam biasa kalau hampa nak beli this ubat gigi, boleh tekan dekat shopping bag dekat sini. Beli sementara ada stok and harga murah. Okay, that's all. Thank you so much for watching. See you guys in the next episode. Bye bye. Love you.